setakat ni tak mati lagi lah pakcik. Berarti kau anak kurang aja. Kalau aku jumpa kau, aku kenal bapak kau. Lepas tu dia tanya, oh ni anak kawan aku pun tanya. Bapak kau sihat lagi? Bapak kau sihat ke? Tak mati lagi setakat ni makcik. Berarti aku tampar kau, aku terajang tu, kurang ajar. Berarti kau kena cerita, bapak saya setakat ni sihat lah. Alhamdulillah bolehlah buat kerja kebun apa semua. Cuma pakcik macam tu lah, 2 minggu sekali kena pergi jumpa doktor. Doktor suspek lah jantung. Tapi setakat ni tak sah lah doktor suspek. Tapi dok bagilah ubat kolesterol kat bapak. Kau kena cerita baik aku cakap, awak tak lukis, kau lukis jantung bapak kau. Okey? Jadi kadang-kadang saya boleh faham lah sebab setiap kali saya kan tulis ni long form, taklah panjang pun. Kalau tidak anekdot ni semua ni bukan long form pun nak dibandingkan dengan kenangan yang masa saya tak main media sosial, saya tulis dalam portal panjang-panjang. Lepas tu saya main dalam media sosial. Kerana di media sosial ni pembaca dia kalau baca panjang boleh gila. Saya belajarlah menulis anekdot. Sebab saya baru tahu, oh kalau baca panjang sangat boleh gila. Majoriti mereka bermain di Facebook ni mereka ada dipanggil sebagai sawan kata. Dia dengar banyak perkataan, dia boleh jadi gila. Maka saya pun belajarlah menulis dalam format anekdot. Anekdot ni 600 perkataan lah. Kalau anekdot ni 400 ke 600 perkataan. Kalau artikel 800 ke 1000. Dia ada sawan kata. Tapi saya pun tak faham macam mana saya nak selesaikan isu ni. Kata sekarang lah tuan-tuan kata dekat saya kan, bang buat video lah bang. Buat macam Ahmad Faizal buat video. Ahmad Faizal dia bolehlah buat video. Sebab dia penjelasan Ahmad video adalah menjelaskan keadaan semasa. Saya masuk dengan tuan-tuan operatorial. Memaham dan menerangkan keadaan semasa. Berarti form saya ni panjang lah sikit. Format saya, sebab format saya adalah nak saudara faham, bukan nak saudara tahu. Kalau saya buat BTT, saudara tahu dah, oh ini jadi dia. Tahu ni kadang-kadang boleh menjadikan kita berada dalam gelinciran. Maka saya kata biarlah Ahmad Faizal buat short video, kerana itu kepakaran dia. Saya kekalkan dalam long form. Tuan-tuan dah dengar maklumat banyak daripada kawan-kawan yang buat video. Tuan-tuan kata nak dapat panjang, datang dekat ZRA. Dia long form. Dia cerita sampailah macam kita ni tak tahu apa satu, walaupun kita dah tahu. Maka saya dengarkan sawan kata lah satu dia kata kenapa tak lukis. Saya kata kenapa tak lukis. Macam mana kita nak lukis satu benda yang memerlukan penjelasan. Kalau sebut penjelasan ni dia lain, penerangan. Sebab tu dalam kata Melayu bagi tahu. Bagi tahu lah. Din saja nak bagi tahu bapak aku mati dah, tak phone. Din ni terpinga-pinga. Maka kalau Din ni orang yang rapat dengan bapak kita, Din ni orang yang ada kepentingan dengan bapak kita, kita buat penjelasan. Din ni katalah wakil insurans bapak kita kan. Assalamualaikum Cik Din. Bapak saya baru tadi tak ada. Doktor dah bagi tahu daripada pukul 6.30. Saya cuba dapatkan Din, Cik Din lah, tapi tadi 6.30 saya kelang kabut sebab call adik-beradik saya. Kau kena bagi tahu dalam long form. Supaya Din ni mendapat pengetahuan yang teratur, maka dia boleh atur secara teratur. Insurans bapak kau ni cover daripada peringkat apa ke peringkat apa. Dokumen surat mati dia nak macam mana, apa yang perlu kau sediakan. Jadi keteraturan ni kadang-kadang menjadikan kita punya conversation menjadi panjang. Menjadi panjang. Jadi masa itulah saya jelaskan kepada tuan-tuan juga kenapa kadang-kadang tuan-tuan masuk. Saya akan terpaksa cerita secara terperinci kerana tahu dan faham lain. Tahu dan faham, lepas tu tuan-tuan menjadi arif. Alhamdulillah, orang tu tahu. Kemudian setelah dia tahu, dia faham. Apabila dia faham, dia menggunakan gelar akal dia yang sangat jernih dan bernas tu, dia menjadi orang yang arif. Jadi senang arif yang kita nak ni. Bukan arif yang nama tu, arif tu dah kahwin dah. Arif saya punya ketua penyelidik ni, dia dah kahwin dah. Tapi bersifat arif tu. Supaya setiap perkataan dan timbang tara kita nak menghakut, ni ada seorang di arif kata. Kalau kita nak buat timbang tara. Jadi apa tujuan saya stream dengan tuan-tuan dalam long form ni, bukan saja nak tuan-tuan tahu. Saya nak tuan-tuan menguasai apa yang sedang berlaku. Dan tuan-tuan arif dalam membuat justifikasi. Sebab last kali nak buat keputusan, arif ni dipakai bukan waktu kita jelaskan. Arif ni dipakai bukan waktu tuan-tuan dengar. Arif ni kemudiannya dipakai di hujung kisah ni. Habis saja saya arif tu diguna pakai. Iaitu kita menjadi orang yang bijaksana mempertimbangkan keadaan setelah kita mendapat maklumat yang lengkap. Jadi arif, lepas tu bijaksana pula. Kita dah jadi arif, kita sampaikan kepada orang pula. Jadi orang yang arif bila dia menyampaikan satu keadaan, daripada dia tahu kepada maklumat, dia jadi arif, dia sampaikan, maka itu dipanggil arif dan bijaksana. Orang yang dalam diri dia ada pengetahuan, bila dia sampaikan tu pula dalam suasana yang bijaksana, maka arif dan bijaksana inilah yang selalu disebut hemah dan hikmah. Orang ni ada hemah, dia sampai satu benda, hemah dia bagus. Orang yang mendapat pengetahuan, dia mendapat hikmah. Jadi kadang-kadang kita terpaksa lah buat long form cara lama ni. Kalau tidak pergi mengaji kitab, kau cakap kat Tok Guru, duk mengajar apa panjang Tok Guru, saya bukan nak jadi ahli sufi, pendekkanlah Quran ni, isi Quran ni apa.
Saya nak kena baca, kenal alif beta, saya nak kena baca dia punya garis bawah, garis atas. Cerita je Al-Quran ni. Saya nak dengar dalam 5 minit je penjelasan Al-Quran ni. Mana boleh, dek? Dia nak jelaskan ambil semayang dengan betul pun 2 hari. Nak mandi jenazah pun pagi sampai petang. Kalau mandi jenazah kau sendiri tak tahulah. Tapi kalau kau nak mandi jenazah orang, pagi sampai petang. Ada banyak benda yang memerlukan kita sampai ke peringkat bukan saja tahu. Bukan setakat maklum. Kita tahu, kemudian kita faham. Kadang-kadang dia tahu, dia tak faham. Adalah jenis dia, nak diketuk pun ada. Dia dah tahu dah, oh macam ni jadi dia. Tapi saya tak faham. Maka nak sampai faham, saya ulang-ulangkan cerita. Ataupun saya kupas bentuk pemikiran. Tadi kan, saya cerita pasal surat khabar. Saya panjangkanlah ni, nak bawa bagi faham. Tadi dah tahu pasal surat khabar punya langganan. Nak faham ni. Bila kita baca berita yang kita tahu, kita nak faham macam mana. Lepas tu barulah tuan-tuan menjadi orang yang arif. Bila tuan-tuan jadi orang arif, satu hari orang bertanya dengan tuan-tuan, apa sebenarnya berlaku di Gaza sekarang? Maka tuan-tuan boleh menyampaikannya secara bijaksana. Sebab hanya orang yang arif saja boleh menyampaikan dalam bentuk bijaksana. Orang yang tahu tak akan dapat menguasai bijaksana. Orang yang faham tak akan boleh mengetahui menyampaikan dengan bijaksana. Orang yang arif saja yang boleh menyampaikan dalam keadaan bijaksana. Sebab tu hakim yang arif dapat mengeluarkan keputusan yang bijaksana. Adil lagi bijaksana. Sebab tu dipanggil pada Tuan Hakim yang arif. Jadi faham jadi kalau kita panjang, kita cerita satu benda, kerana apa? Kerana kita bukan nak tahu. Kita nak membersihkan diri kita daripada mendengar fitnah. Maka kita ambil ilmu tu banyak apa? Untuk jadi kebal diri kita ni dengan banyaknya pengetahuan kita ada. Bukan kita perlu jadi orang pandai. Terhindarlah kita daripada percaya pada fitnah. Sebab kita orang yang tahu. Sebab kita orang yang tahu. Terhindar kita daripada fitnah. Orang cerita apa boleh masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Sebab kita dah jadi orang yang tahu. Kita jadi orang yang faham lah. Kenapa nak sampai standard faham lah? Kita ni orang biasa kan. Tak mau ambil tahu sangat apa pun. Tapi kita nak hindar daripada fitnah. Maka kita nak jadi orang yang tahu. Kita ambil orang yang faham lah. Kenapa kalau kita nak ambil faham? Sebab kita nak bertindak. Kita jadi orang faham sebab kita nak bertindak. Kita nak Palestin. Kita nak share bantuan antara bangsa. Kita nak orang benih. Kita jadi orang yang faham. Kita kena faham sebab kita nak bertindak. Kita jadi orang yang arif sebab kita nak menyampaikan. Dia ada 3 jilid manusia ni. Tahu supaya terhindar daripada fitnah. Okey, faham supaya kita ni nak buat tindakan. Jadi biarlah kita faham. Kita nak menderma, kita nak membantu, kita nak menyokong, kita nak share konten, kita nak share visual. Kita nak share apa-apa saja yang orang share tentang berita-berita ni sebab kita dah tahu, kita faham, beranilah kita bertindak. Lepas tu tuan-tuan nak jadi orang yang nak menyampaikan pula. Maka ambil lagi pengetahuan tu sampai tuan-tuan arif tentang pengetahuan tu. Bila tuan-tuan arif, tuan-tuan sampai, perbuatan tuan-tuan ni menjadikan tuan-tuan menyampai perkara yang bijaksana. Di mana orang yang faham, yang telah tahu bagaimana mengendalikan dengan mengeluarkan bahan fitnah, faham. Dia boleh mempengaruhi orang lain untuk bertindak dengan kefahaman dia, maka dia memilih langkah menjadi orang yang menyampaikan, dia bijaksana. Jadi keputusan apabila dia menyampaikan, dia menggerakkan orang faham untuk bertindak. Dia memberitahu kepada orang yang tak nak bertindak pun, orang awam biasa, terhindar daripada mendengar berita fitnah. Itu konsep dan cara jalur fikiran dibentuk. Dah faham maka tu saya jelaskan pada tuan-tuan, setiap kali kita buat sharing, setiap kali kita buat apa kan, macam mana saya nak lukis dekat tuan-tuan, macam mana saya nak jelaskan satu benda dalam perkataan yang 3 minit. Sebab dalam urusan dia ni adalah satu, menghindarkan orang kita daripada fitnah. Maka kita sampaikan dulu satu perkara supaya dia tahu. Esok dia tak nak buat apa pun senang, selamatlah diri dia. Dia tak nak buat apa pun, dia satu orang yang nak menyelamatkan diri dia je. Maka terselamatlah dia daripada mendengar fitnah, mempercayai fitnah, sebab dia telah menjadi orang tahu. Datang orang sebar berita buruk pada dia, tidaklah hati dia bersangka buruk kerana dia ada antibody, iaitu dia ni orang yang ada ilmu, dia ada tahu. Kemudian dia ni nak bertindak pula. Dia nak bertindak rajin, dia nak share, dia ada jiwa nak membantu dia. Jadi dia ni masuk dalam orang perlu faham. Sebab tuan-tuan nak buat tindakan, kena faham tindakan tuan-tuan. Sebab nanti kalau dah tahu, tak faham, buat tindakan nanti jadi salah. Tuan-tuan nak buat tindakan. Lepas tu tuan-tuan nak jadi orang yang kemudiannya menggerakkan kuasa tindakan dan kuasa tahu. Tuan-tuan kena adalah sikit sifat bijaksana. Jadi 3 peringkat berfikir dan 3 peringkat kita bergerak dalam dunia maklumat ni adalah ke mana kita nak pergi. Sebab tu orang tahu dia marah kepada orang yang penerangan yang suruh dia faham. Okey? Orang yang faham ni kadang-kadang pula dia kata kenapa perlu sampai menjadi arif. Saya kata kenalah sebab ini 3 jalur. Dalam ni mana nak masuk 4,500 orang. 4,000 orang nak tahu je. Okeylah, ambil lah tahunya.